Hello guys, welcome back to Bro Baja. Selamat berpuasa. Hari ni puasa yang pertama. Puasa pertama ni lah kita dah diuji guys. Okey, sebab apa? Korang tengok ni. Pengedar baja murah. Siap ada nombor telefon lagi dekat situ. Korang tahu apa dia buat? Dia ambilnya video-video aku, video yang kita ada post dekat Bro Baja, yang kita ada post dekat Comment OS kan. Biasa dua tempat ni lah yang kita akan post pasal baja dengan racun. Dia ambil video dekat situ. So 3, 2, 1 and scammer get scammed buddy. Dia pergi letak dekat akaun dia, Ya Ramila, satu beg 100. Orang pun berjujuk-jujuk tanya dia. Dah berjujuk tanya dia, nasib baiklah ada yang lepas WhatsApp nombor sebenar. WhatsApp nombor sebenar kita yang ada dekat bawah ni. Itu je lah nombor yang kita pakai, tak ada nombor lain. Tanya, betul ke bang harga RM100 satu beg ni? Memang tahu dah itu betul-betul scammer punya. Memang scammer cap ayam. Tapi saya risau sebab ada juga yang tertipu. Sampai nak bank in dah. Bila nak bank in tengok nama persendirian. Nama persendirian bukan nama company. Baru dia tersedar, baru dia cari nombor yang sebetulnya. So guys, yang dekat luar sana tu saya nak nasihatkan, kalau korang nampak konon-kononnya baja harga jackpot, baja Novatec Premium RM100 satu beg. Ya Ramila, RM100 satu beg. Koma janganlah percaya. Sah-sah, terang, sahih, lagi bersuluh terangnya, memang itu adalah scammer. So korang hati-hati jangan tersalah beli. So guys, kalau perlukan stok baja, barang-barang pertanian, terus kontak dengan Bro Baja, nombor dekat bawah ni. Ingat, baja tepat, hasil hebat. Jumpa lagi.